Seronok juga. Bye bye. Kami naik ke Kemaran Highland pada raya kedua. Dia ingatkan orang tak ramai, tapi korang tengok tu, orang punya ramai Pintu yang jauh sikit yang ni kot. Ya, sejuk. Ais. Bisa. Ini dekat Centrum Night Market dia buka sampai 10.30. Orang punya ramai Hello. Kita duduk-duduk di sini makan aiskrim, makan strawberry kan. Sambil tunggu dah nak balik dah ni. Kita orang stay dekat sini dia, hotel dekat sini. Hotel Lavi. Dia dekat, memang dekat Central Night Market ini rupa dalam dia punya night market tak banyak sangat pun jual. Ada macam jual aiskrim, strawberry, ubi-ubi macam tu je lah. Depan sana McDonald. Buat jeruk macam tu, Korea. Ini 3 potong 5 ringgit. 3 potong 5 ringgit. Apa? 3 lagi 5 ringgit. 3-5 ringgit. Oh, banyak. Ini muni nama bayo. Iya. Bawa kenyang ke nama bayo. Satu ada. Lagi satu pisangnya. Inilah tempat paling meriah. Dia jual strawberry jual jagung semua. Bos, lagi pisang curang. Itu dalam ada putih kan? Kenapa Mia? Macam ni Mia kan? Ambil lah. Tak payahlah. Ambil apa? Dah lah kan video selalu macam ni. Buang itu habis. Yang hijau tu apa tadi? Dia tahu apa yang buka aku tu. Apa dia? RM5 kan? Di kedai-kedai lain buka kedai makan. Satu dah. Beli dah. Kita nak ke sana? Mana ada jalan dulu? Situ lah. Masuk boleh keluar. Araska. Dari sini ya. Jalan tadi dia lengang lah, tapi bila sampai ke atas tu dia macam jam jugalah sebab macam dia ingatkan hari raya kan, cuti, orang tak ada. Rupanya ramai je orang naik atas ni.
Alamak. Seronok tu kan. Bye-bye. Macam-macam ni asal bahagia ni Boleh satu dapur je. Satu je? Kau dah. Satu je. Kita kena naik tu lah Mia. Syok ah.